Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua ya. Hari ini saya nak buat tutorial bagaimana dari plan WOW 35 kita akan upgrade kepada plan FU35 ya. WOW 35 pada FU35. WOW 35 ni dia bagi 75GB tapi data boleh carry forward lah kalau kata tak habis. Tapi kita nak tukar upgrade kepada plan FU35, dia dapat 150GB ya, dua kali ganda ya. Cuma data tak boleh carry forward, tapi setiap bulan, setiap kali dia renew akan dapat 150GB. Banyak juga tu. Okey. Jadi sekarang ni sahabat kita ni dah top up 35 dan plan dia ni plan WOW 35 ya, plan WOW 35. Jadi sebelum renew plan ni balik pada hari 11 hari lagi, dia kata dia nak pakai plan barulah FU35. Jadi sekarang ni cara dia, kita upgrade guna apps baru ya. Guna apps baru, kita tak payah unsubscribe lah. Dia boleh terus buat saja ya. Jadi kita tekan subscribe. Kita terus tekan subscribe 35 ni ya. Okey, tekan subscribe 35. Okay, tunggu sekejap. Dia kata replace monthly plan. Your existing WOW 35 balance will be lost. Confirm to subscribe FU35. Okay, kita cakap betul. Proceed ya. Tekan proceed. Tunggu sekejap ya. Tengah terbang ni. Tak sampai lagi. Okay. Okay, dia tengah buat tu. Switching to FU35 ya. Tunggu sekejap. Okay, successful subscribe. Okay, dah dapat FU35. Alright. Dan kita tutup ni. Dan kita patah balik ya. Anak panah ni kita patah balik. RM35 dia akan tolak lah. Jadi kita refresh, kita sentuh screen, tolak ke bawah. Ni refresh, sentuh screen, tolak ke bawah. Okey, duit dah tolak 35 dan FU35 dah dapat 150GB ya. 150GB. Okey. Alright, selamat mencuba semua ya. Dan kalau anda guna data banyak, baik upgrade lah ya. Okey ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.